Sambal sotong kembang. Cili tu biar betul-betul pecah minyak ya. Sotong dah direbus. Okey, siap. Jom kita memasak. Cili kisar dah habis, terpaksa buat cili baru. Direbus hingga masak, nanti buang biji ya. Ni kita nak cuci sotong. Mana yang keras macam plastik tu dibuang ya. Itu janggutnya ya. Ketepikan dulu. Gunting dia punya badan dulu ya. Belah dulu. Dipotong dulu ya. Potong 4 segi ya dulu. Sebab nak dibuang lapisan macam plastik tu. Ini yang nak dibuang ya. Kalau kita tak buang, bila masak dia tetap liat ya. Buat sampai habis. Dah buang semua plastik, macam plastik tu dibasuh ya, potong kecil-kecil. Agak-agak lah nak buat sambal. Ini kita letak tepung biar perap dalam 15 minit ya, nak hilangkan bau. Dah perap, bolehlah dicuci bersih ya, lepas tu direbus. Letak sedikit air untuk lembutkan sikit sotong tu. Nak tahu dah lembut ke belum, dipicit sikit sotong tu ya. Kalau dah terasa lembut sikit, angkat, tutup api. Lepas tu dibilas bersih, ditapis ya. Ni 1 biji bawang besar untuk tumis ya. Sederhana je besarnya. Ni untuk dikisar ya. Ni cili kering yang dah direbus, dah buang biji ya. 3 biji bawang putih halia tu setengah inci, belacan sedikit. 2 biji bawang besar tu ya. Kisar semua. Air asam jawa sedikit. Lupa pula, gula merah tu dalam 3 sudu makan ya. Ni bahan yang dikisar tadi tu ya. Cili kering, bawang besar, halia, bawang putih, belacan. Tumis bawang besar yang 1 biji tadi tu. Bawang dah layu, masukkan bahan kisar tadi tu ya. Tunggu pecah minyak ya. Ni dah pecah minyak yang pertama ya. Opah buat 2 kali pecah minyak. Opah letak air sedikit, tunggu pecah minyak lagi. Masukkan gula merah, air asam jawa, garam ya, serbuk perasa. Tunggu pecah minyak lagi sekali ya. Kalau yang suka sambal tu kering, masak lagi. Opah tak mau kering sangat sebab dia orang ni nak makan berkuah sikit. Masukkan sotong tadi tu ya. Tadi dah dimasuk garam, boleh dirasa. Boleh ditambah garam ya. Letak gula. Sambal ni dia manis ya. Manis-manis masin. Sotong pun dah lembut ya. Nak tunggu kering sedikit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.